Hai semua, hari ini Impiana nak feature kediaman jenis duplex 2 tingkat di Arte Montiara dan menariknya terletak di tingkat 21. Siap ada balkoni? Jom kita tengok. Hello Impiana, sila masuk. Okey, wow, cantiknya rumah you. So unit yang ni dekat Arte Montiara, keluasan lebih kurang 958 square feet. Ini unit duplex, ada 2 bilik tidur. Di aras bawah ada kitchen, dapur, ruang tamu dan powder room. Unit ini tingkat 21 ialah tingkat yang ada balcony yang special sikit. Yeah. Lepas tu konsep unit ini memang macam cosmopolitan, macam urban. Masa you tinggal di New York City kan, you know, dia macam kelihatan mewah dan modern. Ada banyak kegunaan warna hitam, warna kelabu, campur dengan warna metallic macam ada warna gold, silver dan copper juga. So cakap bahan copper yang backsplash di kitchen ni dibuat dari laminate copper. So bahan yang saya gunakan untuk countertop dan meja makan ini laminate kayu yang lebih hitam, so dia kelihatan lebih mewah dan cantik sikit lah untuk matching dengan konsep yang lain. Tengok lebih teliti kan, yang laminate untuk pintu kabinet dia macam kulit, macam leather, brown leather. So yang brown leather dengan brown wood top dengan copper, dia akan kelihatan more expensive punya look. Betul. Yeah, so wall panel ini juga buat dengan design yang unik sikit lah. Dia tak akan macam straight line saja. So furniture pun I collect dari tempat-tempat yang lain. You know, masa I pergi travel ke Bali ke Vietnam ke Thailand ke, I akan beri perabot dan import masuk Malaysia. Lepas tu I akan store mereka dalam warehouse. Lepas kalau ada unit yang untuk di-furnishkan, I akan ambil furniture tu untuk match dengan konsep unit-unit lah masing-masing. Untuk interior rumah ni, you memang ada hire IB ke ataupun you yang ikut sendiri? I buat semua sendiri. Wow, sangat kreatif you. Ya, dari sketch untuk kitchen cabinet, pilih barang dan hiasan semua buat sendiri. Saya suka tengok sofa ni, dia memang nampak macam wow. Ya, sofa ni adalah satu unit yang custom made dengan Abitex di Sofa Manufacturing Malaysia. Mereka ada buat banyak barang-barang projek dan buat ekspor juga. So material dia memang leather lah? Ini memang leather dan dia punya frame dia wrap dengan wood frame lah. Dia kelihatan unik sikit. Untuk kabinet TV ni, dia kaki ni stainless steel. Ini custom made dari Bali. Di Bali you akan dapat ada banyak factory yang buat barang-barang yang sangat unik. Kaki dia macam satu pokok yang branch. Ya, lepas ya custom made kaki ni saya buat satu kaca top lah untuk TV konsol. Yang itu juga saya tengok yang paling menarik tu. Oh, yang ini sebenarnya ini wall lamp, tapi I convertkan dan buat satu frame untuk jadi satu wall art. Wall art ni kan. So dia berlainan sikit lah. Dan yang painting tu pun custom made untuk ruang ini. Dia punya pelukis dari Vietnam, I rasa. So yang special ruang ni I pasti dia ada double window So dia memang natural lighting tu boleh masuk. Betul. Ya, unit ni lebih unik kerana dia duplex. Ruang tamu ni ada 2 tingkat, double height window. Ruang ni kelihatan lebih luas dan lebih banyak cahaya akan masuk lah. Dia dapat terang sikit dan welcome sikit. Boleh kita tengok ke balkoni tu? Boleh. Anggaran berapa keluasan balkoni ni? 4 kaki ke? Lebih kurang 3 kaki lebarnya. Dan boleh buat minum-minum kopi petang. Boleh buat outdoor punya furniture sikit ya, dan boleh duduk di luar juga.
dan nampak view KL yang cantik ni ya. Ya, so sini kawasan Mount Kiara dan MyTech di sebelah ada exhibition pameran kereta. Ni kalau malam lagi cantik dengan Ya, lighting, you boleh nampak cantik lighting lampu-lampu dari bangunan di sebelah. Okay, jom saya nak tengok ke atas ni, macam mana rupa kat atas ni. So di tingkat atas ada dua bilik tidur. Ini bilik tidur terutama. Ada satu queen size bed dan berabur juga lah. Okay, so di tingkat atas ada satu toilet juga. Sebelum ini toilet ni memang basic saja. Dia ada sinki yang basic, tak ada shower screen, tak ada mirror, so yang benda-benda semua ini pun ditambahkan. Okay, lepas tu ini bilik tidur yang kedua, ada satu queen size bed juga. So kedua-dua bilik boleh accommodate lebih kurang 4 orang lah untuk tidur. Sekian saja event house tour kita pada hari ini. Rumah berkonsep metropolitan, rumah duplex 2 tingkat. Semoga menjadi inspirasi buat anda bagi yang meminati konsep ini. Dan Impiana juga nak ucapkan terima kasih kepada Jimmy kerana sudi bagi Impiana berbincang dengan ini. Terima kasih Impiana kerana sudi untuk featurekan duplex ini. Semoga unit ini boleh menjadikan inspirasi anda juga.